Okay guys, Assalamualaikum. Right, aku nak tunjuk sebiji lagi EFI. Aku baru dapat. Harga dia memang jackpot lah, 500 sahaja. Okay, 500 aku beli. Tapi jangan tanya lah nak beli sebab ada buyer dah. Aku dapat daripada satu brother Cina ni. Dia pemain kereta. So aku masa servis kereta kat kedai dia, ada motor ni sebiji. Aku tanya dia nak jual. So aku pun offer harga 500. Dia on. So inilah motor dia. Plate RF. Rotek dia pun baru lagi mati ya. 12 November 2020. Baru setahun. So motor ni tak payah nak inspection lah dekat JPJ. Kita buat-buat balik, lepas tu boleh terus renew rotek. Barang dia semua complete. Punca dia, dia buka motor ni sebab dia nak overhaul sendiri. Lepas tu dia tak jadi buat sebab dia tengok kos macam mahal. So motor ni tersedai lah dalam bengkel kereta dia. Jadi aku pun try lah minta nak beli. Okay, dapat condition memang cantik lagi lah motor. Motor dia bukan rosak apa. Barang semua ada. Ni cover. So part-part mana yang patut kena ganti nanti boleh ganti ya. Okay, ni barang enjin yang dia dah buka. Aku buat video ni dah keluar daripada bengkel dia. So tu aku berhenti dekat sini. Aku buat sekejap video. Semua ada lah barang-barang dia. Head ada, carburetor ada. Motor ni model Dream, first model. Engine dia Dream. Dia punya swing arm dia model macam high power. So ni barang-barang dia. Aku ambil semua. Ni magnet. Ni stand semua. Exhaust ada, seat ada. Apa lagi? Semua ada. Ekor belakang ada. Kotak angin ada. So ada yang kena ganti ya, kita ganti ya. Tapi rasanya memang tak banyak kos dia. Okay, sumber sebelah tak ada. Barang untuk api semua ada. CDI ada, relay ada. Okay, rasanya memang tak banyak modal nak buat. Cover set mungkin akan tukar sebab cover set depan dia ada yang dah pecah. Macam ni lampu dia dah balut-balut pakai gam lah. Okay, signal pun original lagi. Armstrong, AAP signal. Ni je ada satu lah. Ada colok dia. Colok ni tak ada apa lah. Okay, lain-lain okay lah condition dia. Nampak tu stadium Batu Kawan belakang. Aku berhenti sini sekejap. Sekejap lagi baru aku balik rumah. Hari ni PKP first. Orang pun tak ada. Kosong jalan. Tak berapa ramai orang. Okay, orang jogging pun tak ada. So tu lah video pengenalan EFI harga 500. Siapa dia punya buyer, tu aku tak nak beritahu lah. Tapi memang ada buyer dah. Jadi video sampai sini lah. Video perkenalan EFI 500. Okay, siapa yang nak minta beli tu harap maaf. Mungkin aku akan cari lagi EFI murah-murah baru kita beli. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye gang.